Jadi Sultan pun panggil lah semua pembesar-pembesar, orang besar dalam agama Nasara ni, panggil ke majlis beliau. Bila nak habis majlis tersebut, Sultan pun pakatlah ajak orang-orang Nasara ni kumpul dalam satu bilik. Ditanya kepada rombongan, ditanya kepada orang-orang Nasara tersebut, apa pendapat kamu mengenai padri yang baru datang ni? Jadi orang ramai semua pakat pujilah dengan orang muda ni. Dia ni bagus dia ni. Tok guru kami kata, ni best ni. Tok guru kami kata, dia ni memang alim. Dah tak ada dah orang yang lagi alim daripada dia. Sultan tanya pada orang-orang Nasara tersebut, kalau dia menganut agama Islam, apa pendapat kamu? Dia pun jawab, mana maunya. Orang alim macam ni tiba-tiba nak tukar agama, mana maunya. Nampak benar peliknya. Masa itulah Abdullah Al-Mayurki ni keluar. Keluar sahaja Abdullah Al-Mayurki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mampu. Pakat semua yang hadir tersebut habis, semua berubah. Habis. Yang tadi itu kata, dia ni bagus, dia ni alim kabir, alim besar. Dan masa tu juga kutuk orang maki lah. Tak boleh pakai dia ni. Tak boleh pakai budak ni. Dia ni nak peluk agama Islam sebab nak kahwin je. Bukannya sebab apa. Sebabnya dalam agama Kristian ni, kalau dalam agama Kristian, seorang padri yang beraliran Katolik tak boleh berkahwin. Rugi lah. Rugi. Tapi kalau siapa yang padri Kristian Protestan boleh kahwin. Itu pun satu je. Satu je. Kalau Islam ni kahwin 4 pun boleh. Tapi jaranglah orang berani. Tak boleh pakai budak ni. Nak tukar agama pun sebab apa? Nak berkahwin semata-mata. Daripada tadi puji punya sampai terbalik ya. Sampai kutuk depan-depan lah. Cerita ni sama macam Abdullah bin Salam. Nabi tanya kepada orang-orang Nasrani, apa pendapat kamu mengenai Abdullah bin Salam? Dia ni bagus. Alim kabir. Keluar sahaja Abdullah bin Salam daripada belakang Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah. Habis. Semua yang kata puji tadi habis semua kutuk. Tak boleh pakai Abdullah bin Salam ni. Nampak sangat tak boleh pakai orang-orang Kristian ni. Kemudian lepas daripada peristiwa tu, Abdullah Al-Mayurki dianugerahkan setiap bulan gaji 1/4 dinar. Lebih kurang 1 gram emas. Kalau hari ni, tadi saya tengok harga emas lebih kurang RM600. Tapi bukanlah, kalau kita zaman Nabi SAW, bila kita sebut dinar emas, dia bukannya dinar 999. Dia dinar 917. Jadi 1/4 dinar ni lagi murah dah. Kemudian Sultan anugerahkan kepada dia rumah. Kemudian Sultan kahwinkan dia dengan anak perempuan Al-Hajj Muhammad As-Safa. Kemudian dikurniakan kepada beliau 100 dinar emas. Dan juga sepersalinan pakaian, dan dikurniakan kepada beliau sepanjang perkahwinan beliau dikurniakan seorang anak yang bernama Muhammad. Tujuan diambil nama Muhammad adalah nak mengambil keberkatan dengan sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau mengarang sebuah kitab bertajuk Tuhfah Al-A'rib fi Ra'di Al-Ahdi Sadiq.
Ini adalah kitab yang nak berhujah dengan orang-orang salib, orang-orang Kristian. Itulah sedikit sebanyak mengenai seorang padri yang memeluk agama Islam. Sanggup berjalan jauh untuk mencari kebenaran.